Pernah tak anda tertanya-tanya, kenapa salji yang kita nampak di gunung atau musim sejuk selalu putih bersih, walaupun ais itu sendiri sebenarnya telus? Hari ini kita bongkar rahsia di sebalik warna salji ini. Salji bukan hanya simbol musim sejuk dan keindahan alam. Ia juga salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Dari bayi salji yang jatuh ke bumi hingga lapisan tebal di pergunungan, semuanya kelihatan putih. Tapi kenapa? Air beku yang membentuk ais sebenarnya telus, dan ais sendiri juga telus. Jadi, kenapa apabila berjuta-juta kristal kecil bergabung menjadi salji, warnanya berubah menjadi putih? Jawapannya terletak pada bagaimana cahaya berinteraksi dengan kristal-kristal ini. Setiap keping salji terbentuk daripada kristal ais yang sangat halus. Bila cahaya matahari jatuh ke atas kepingan salji, cahaya itu tidak hanya melalui ais, ia dipantulkan, dibengkokkan, dan dibahagikan berkali-kali oleh permukaan kristal yang bertindan-tindan. Proses ini dipanggil penyebaran cahaya. Cahaya putih matahari sebenarnya gabungan semua warna cahaya. Apabila ia tersebar secara sama rata oleh ribuan permukaan kristal salji, mata kita melihatnya sebagai putih, kerana semua warna bercampur dan menghasilkan warna putih. Walaupun salji kelihatan putih dari jauh, ia boleh kelihatan telus atau biru dari dekat, terutama di kawasan ais tebal seperti glasier. Kepingan salji yang sempurna sebenarnya unik, tiada dua yang sama bentuknya. Salji yang kotor atau tercemar boleh kelihatan kelabu atau coklat, kerana zarah luar mengubah cara cahaya tersebar. Jadi, warna putih salji bukan semata-mata kerana ia bersih, tapi kerana keajaiban optik yang berlaku apabila cahaya bertembung dengan kristal ais. Setiap langkah di atas salji putih sebenarnya menjejak ke dalam sains semula jadi yang menakjubkan. Kalau anda terpesona dengan keajaiban salji ini, jangan lupa untuk kongsi video ini dan tinggalkan komen. Adakah anda pernah menyedari rahsia warna putih salji sebelum ini?